Kata Pak Long, macam ustaz main mengajak lah. Ustaz main mengajak. Main mengajak pun ustaz tu kena kata. Ustaz tak main mengajak pun ustaz tu kena kata. Contoh, saya tak main malam ni. Pak Long kata tak? Haram kita main, dia tak main. Kena. Sebelum kita nak sambung pengajian kitab kita ni tuan-tuan, izinkan saya nak bawa satu kata-kata daripada ahli hikmah. Disebut di dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang saya ambil. Dia kata pada qala ahadul hukama, telah berkata salah seorang daripada orang yang bijak pandai. Ahli hikmah ni orang yang bijak pandai. Ahli hikmah ni kata apa dia? Dia kata salasatu la budda an tastaqirra fi zihnik. Dia kata, terjemah mai bahasa Kuala Pai senang faham, ada 3 benda. Dia kata ada 3 benda yang mana seseorang tu kena betul-betul tanam di dalam benak dia. Ada 3 benda yang dia nak abang ni. Dia kata kat kita Pak Long, ada 3 benda yang dia nak abang ni, yang kita kena ingat betul-betul, yang kita kena tanam dalam benak kepala otak kita betul-betul. Lagu tu terjemah dia. 3 benda ni jangan duk buat lupa. 3 benda ni kena faham bagi elok-elok. 3 benda ni kena, kita kata kena tanam bagi elok-elok dalam benak kita ni. 3 benda yang kita tak boleh elak dalam dunia. Dalam dunia ni ada 3 benda yang kita tak boleh elak. Tanam betul-betul. Dia kata ni aku nak abang ni, hang tanam betul-betul. Hang pesok lah kok mana pun, hang eron, bahasa lama, eron lah kok mana pun, 3 benda ni hang tak boleh nak lari. 3 benda ni hang tak boleh nak kelepiang. 3 benda ni hang tak boleh nak elak. Apa dia 3 benda tu? Yang pertama dia kata, ni sebelum saya nak abang ni malam ni kita tekat jam cerit kita orang tu ya. Nah jam cerit ya kita balik ya. Saya malam ni ada majlis yang apa nama mengejut. Tak gini nak kena pergi ada satu majlis mengejut. Satu majlis mengejut. Saya tak ni nyari-nyari macam tak ni nak main nak suruh orang ganti lah. Tapi duk sabar salah dengan tuan-tuan. Kalau saya tak main tuan-tuan pun kerja banyak. Tuan-tuan pun boleh tinggal kerja tuan-tuan nak main kuliah. Bukan ustaz tak boleh tinggal kerja ustaz nak main mengajar pun. Dan saya dengan tuan-tuan ni saya jadi macam berat hati nak tak main. Pasal nak boleh seorang lagi kat belah ni pasal. 3 benda Pak Long. Malam ni Pak Long senyum sikit. Kita mengaji dekat setengah jam dah. Pak Long ngaji lama buat muka cengih. Balik awal buat muka cengih, cuma senyum gitu Pak Long. Ni kita balik awal ni. Kalau nak balik lah kita berhenti lah. Saya kok mana tak apa, main dah. Depa kena bayar dah pasal main. Ngajak tak ngajak cerita nombor 2 main dah. 3 benda. Yang pertama kita tak boleh lari dalam hidup kita ni apa dia Pak Long? Yang pertama dia kata la najata minal maut. Yang pertama yang kita tak boleh lari dalam dunia ni, yang kena tanam betul-betul kata ahli hikmah kepada kita. Yang pertama dia kata la najata minal maut. Hang tak boleh lari daripada kematian. Hidup ni kok mana pun hang kena mati. Tu dia kata la tak mati pun ustaz. Bukan tak mati, tak mati lagi. Ni yang pertama. Hang eron lah kok mana pun, hang lari lah kok mana pun, hang kelepiak lah kok mana pun. Benda yang pertama, hang takkan dapat lari daripada kehidupan hang di dunia ni. Hang takkan dapat lari daripada kematian. Kok mana pun kena mati Pak Long. Sebab tu hari ini orang menjadi kenangan kepada kita. Akan main satu masa kita akan jadi kenangan pada orang lain pula. Ni lah ni orang jadi kenangan kepada kita. Kita duk ingat kat orang tu lah, tak ada dah. Dia duduk dengan kita lah no. Dia duduk dengan kita. Dulu lah dia jadi kenangan kepada kita.
akan mai satu masa kita akan jadi kenangan pada orang lain pula. Ni yang pertama. La najata minal maut. Hampa buat nakut mana pun, hampa takkan dapat kelepek daripada mati. Mati tetap. Sebab tu orang yang takut kepada mati ni orang tak cerdik. Takut ustaz, takut apa? Takutlah nak mati. Awak hang takut mati, hang tak mati. Mati ke? Sebenarnya kita ni jangan takut benda yang kita tak boleh elak. Takut buat apa? Takut no ustaz no mati. Awak kalau hang takut mati, hang tak mati. Dak mati juga. Ada takut apa? Umi dia kata ustaz pasal apa cengih? Bukan cengih. Ni nak mati awal, kena buat selur-selur lambat. Yang hang kena takut bukan mati tu. Yang hang kena takut bekal nak bawa mati tu tak cukup. Yang tu yang hang kena takut. Ni takut mati masjid haram tak mai, tentulah. Hang takut mati semayang bang haram dak pun tentulah. Itu apa yang guna takut mati? Hak guna. Apa guna takut mati? Tak ada gunanya. Kalau hang takut mati, peningkatan ibadat hang bertambah. Alhamdulillah. Saya takut mati ustaz. Okey, hang takut mati. Peningkatan ibadat bertambah tak? Bertambah ustaz. Hang buat apa? Saya alhamdulillah lah waktu tak masuk mayang Allah ustaz. Bagus. Dia kata lambat sangat tunggu untuk bila bang. Duk tunggu lepas subuh tak bang pun nak bang datang baru 10.45. Dia kata bang pi, kita mayang dah tak ada aja. Lah Quran macam mana? Alhamdulillah ustaz, Quran mula ni ustaz baca alhamdulillah. Kira sehari sejui. Alhamdulillah, takut pada mati. Peningkatan ibadat tu ada. Bagus. Ni duk takut, peningkatan ibadat tak ada, tak guna. Ni Pak Long, yang pertama Pak Long, benda tak boleh Pak Long nak kelepek, benda tak boleh Pak Long nak elak, benda yang namanya kematian. Jadi bersiap sedialah untuk mati Pak Long. Bersiap sedia. Sehat bukan tanda kata tak mati. Berlambak orang sehat mati. Hak orang sakit tak mati. Duk pergi tunggu pak dia dalam ICU hospital letak tut duk bunyi kat pak dia. Dia balik-balik naik motor kena belah dengan kereta mati. Hak pak duk tut tak mati-mati. Bisa jadi tak belum? Berlambaklah. Sihat elok, tak ada apa mai kuliah lena-lena, lepas lena gerak-gerak tak ada. Mati duk tengah lena tu. Bisa jadi tak belum? Bisa. Jangan duk jadi malam ni. Tu yang pertama Pak Long. Yang kedua, kata ulama, benda yang hang tak boleh elak apa dia? Wala rahata fid dunya. Yang kedua hang kena tanam dalam kepala hang. Dunia ni tak ada. Kita nak baca nak. Wala rahata fid dunya. Tak ada keamanan yang sejati sewaktu hang hidup di dunia ni. Dunia ni hang takkan dapat ketenangan yang abadi di dunia ni. Masalah akan mai kok mana pun. Hang takkan dapat ketenangan yang hakiki di dunia ni. Dunia ni medan untuk kita diuji Pak Long oi. Kok mana buat pun dunia ni medan untuk Allah Ta'ala uji kita. Allah Ta'ala nak uji Pak Long. Allah Ta'ala nak uji saya. Ni di dunia ni. Hang takkan dapat ketenteraman, ketenangan, kenyamanan yang abadi di dunia ni. Dia kata aku ni tak mau dah ada masalah-masalah lah hidup ni. Aku tak mau dah, aku semak. Aku pun dah main satu peringkat umur dah pencen dah. Aku pun tak mau ada masalah. Pak Long, tak boleh elak Pak Long. Masalah kena ada. Sebab apa? Sebab kita hidup di dunia. Tak maulah ustaz. Cukup lah ustaz. Oi, cukup dah. Cukup apa Pak Long? Cukup, tak mau dah. Tak mau apa Pak Long? Tak mau masalah dah. Saya pun dengan orang, saya berkawan semua dah ustaz. Saya pun tak mau lah. Apa pun saya tak mau halah-halah berkelain. Saya nak kawan, saya nak tenang. Okey, Pak Long tak ada masalah dengan orang. Duduk 2-3 minggu, Allah Ta'ala bagi penyakit. Masalah dengan penyakit pula. Dulu kalut dengan orang, lah kalut dengan penyakit. Pergi ambil ubat, tak berhenti isap. Sampai tak berhenti isap, pergi ambil ubat.
Mula sakit ni, lepas sakit ni, sakit ni, lepas sakit Allah, ubat secekak. Rumah dia tu dekat-dekat nak jadi farmasi dah. Semua ubat tu ada. Ubat demam, ubat sakit kepala, ubat cirit. Masalah Pak Long, kadang-kadang kita bukan cari masalah. Tapi masalah tu dia mai. Bila masalah mai, kadang-kadang kita tak cari pun jalan nak keluar pada masalah. Allah Ta'ala bagi, kita pun tak tahu. Kita ni kena ingat lagu ni Pak Long. Hak bagi masalah ni Allah. Hak nak bagi selesai masalah ni pun Allah. Saya nak cerita pengalaman saya kemarin ke Pak Long. Saya pun jadi ajaib kemarin ni. Saya pun diingat-ingat saya ni wali dah. Pak Long duk buat gelak sinis lagu tu kat saya. Tak bagus Pak Long. Tak ada berkat tu duk gelak sinis lagu tu kat saya. Saya duk fikir-fikir perasaan wali dah. Kemarin saya pergi Langkawi. Malam saya kuliah kat Langkawi. Kuliah kat Langkawi ni pun taklah baru sangat. Taklah lama sangat. Baru 18 tahun. Duk berulang pergi mengajar di Langkawi ni 18 tahun dah. Kemarin saya ni, dia nak jadi cerita kemarin kena tinggal feri. Selama 18 tahun saya duk pergi, tak pernah kena tinggal feri. Feri tunggu saya biasa 2 kali. Kena tinggal feri. Lewat 2 minit ni. Sampai awal, lepas tu dia jam tang hotel Berasmana tu. 2 lorong tu jam. Saya punya feri 11.30. Saya sampai tang jeti 11.32. Feri jalan lah. Amboi kata awal, tidak 5 minit, 10 minit lewat tu biasa dah mereka ni. Ni awal 11.32 sampai. Dia tinggal lah. Saya pun duk kata, apa kata pidah aku ni. Telefon penganjut. Kata ni Haji, feri tinggal. Allah dia buat lagu tu. Saya duk fikir apa dia Pak Long. Saya duk fikir tiket mereka dah beli pi balik. Hotel mereka dah booking. Hak yang saya jadi sabar salah lagi, surau tu tiap-tiap bulan saya duk mengajar, mereka buat kenuri. Kalau saya tak pergi, mereka nak terkedarah lagu mana Pak Long? Jadi sabar salah. Hak penganjut tu kata, Ustaz, saya hantar speedboat boleh ikut pergi ambil Ustaz? Janganlah, saya pergi dengan bini dengan anak. Nak perderas speedboat tu, Allah dinding pun tak ada Pak Long. Saya kata, ish, nak buat macam mana? Kita pun duk hin-hin, tak mau pergi dah. Tapi dia kata, ish, no, Ustaz. Tak apa, Ustaz bagi Ustaz masak. Dia pun tak apa. Dia tok, dia telefon saya. Dia kata, Ustaz, sekali Ustaz naik feri sekian. Pukul 2.30. Ni nama kapten dia, saya dah habaq dah kat kapten dia. Sekali Ustaz sampai, Ustaz telefon kapten dia. Saya pun tak apa. Saya pun duduk tentu pukul 11.30, 12. Saya pergi makan, saya telefon kapten. Assalamualaikum kapten. Ya Ustaz, ya. Saya ni depa telefon betul ya Ustaz. 2.30 feri kita Ustaz dah. Ya. 2.30 kita berjalan Ustaz. Ustaz bagi sampai 2 suku lagu tu. Ya, tak apa. Pukul 2 suku saya pun sampai. Turun kereta, tarik beg. Saya tengok ada kru kapal duduk tang satu tempat tu. Mereka pun tengok. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya pun pergi salam. Saya kata, mana kapten? Kita pun dengan cengih. Mana kapten? Saya kapten Ustaz. Oh. Ni saya nak duduk dekat mana ni? Tak apa Ustaz naik. Ustaz naik. Macam biasa. Ustaz naik macam biasa. Ada tempat tak saya nak duduk? Tak apa Ustaz pergi tengok. Sekali kalau tak ada tempat, Ustaz main duduk tang tempat kami. Tang kapten punya tempat ni. Saya pun naik ramai Pak Long. Lepas tak ada kursi. Saya pun tunggu kat luar. Dia pun habis-habis dia duduk pesoh bawah tu. Dia pun naik atas kapal. Dia kata tak ada tempat Ustaz. Tak ada tempat. Jom pergi naik duduk tang tempat mereka duduk bawah tu. Saya pun duduk. Selesai dah ujian. Kena tinggal feri tu. Boleh pergi. Sampai sana. Ujian kedua hak yang main ambil saya tu pun dah 12 tahun dah duduk main ambil. Selalu dia tunggu saya. Kemarin saya tunggu dia. Dia terlena. Tak pernah dia duduk lena. Pergi ambil, pergi makan, pergi hotel lepas semua. Main-main nak masuk hotel, bilik pula dah tak ada. Saya tu bertengkar pula dah dengan budak jaga kaunter. Dia kata, betul ke Ustaz hotel ni? Saya pun kata, ni betul ni, mereka booking ni. Nama hotel ni betul tak? Betul.
Kita dah betul. Eja sekali nak pergi dihabak kata betul. Dia kata dia pun duk buka spek, buka spek. Tak ada dia kata. Tak ada pasal apa. Saya pun bagi handphone kat dia. Tengok. Dia pun tengok. Ustaz, ni 14 Disember. Ni 14 September. Hak mereka booking 14 Disember. Pula tak. Saya kata, Allah, bulan 12 tau. Ha, Ustaz? Tu dia lah. Ni nak duduk macam mana ni? Mereka pun tengok-tengok ada bilik bagi saya duduk. Selesai. Masuk, duduk rehat 10 minit. Kapten telefon saya. Ustaz, tak jadi kan nak balik Kuala Lumpur? Kapten kapal. Ustaz, tak jadi naik ferry ke? Saya kata naik dah sampai ada Langkawi ni. Masa mana Ustaz naik, saya duduk tunggu tak ada pun. Allah. Tu hak aku naik saya kapal mana tu tau? Hak naik saya kapal mana? Dia kata tak tahu ni, saya duduk tunggu Ustaz. Dia kata Ustaz tak main-main ni. Saya kata tadi saya naik dah. Dia kata Ustaz silap kapal dah tu. Saya pun kata kapal mana aku naik tadi? Dia kata Ustaz nak pergi Langkawi ke Ustaz nak balik Kuala Lumpur? Saya nak pergi Langkawi. Haji tu telefon saya, Ustaz nak balik Kuala Lumpur. Pula dah hak aku naik dah kapal mana? Hak kapten tu layan punya baik dengan jamu ayam, ambil gambar semua cukup ni. Cerita haram tak betul naik kapal tu. Pipi suara muka lepa pun tengok Ustaz ni nak pergi mana. Dia bawa lagu tu lah. Wali tuan-tuan. Pi mengajak, habis mengajak, kata dia kenuri kan ni. Tak ada, kami tak buat kenuri. Haram sungguh yang aku susah payah ni, mai. Duk teringat kesian kat hampa buat kenuri. Bini saya kata abang no pelik sungguh. Persoalan dia kemarin tu macam mana saya boleh naik ferry tu dan lepas layan dia. Saya pun duk pikir dengan bini saya, dia kata abang ni wali dah sebenarnya ni betul-betul. Jadi apa mesej saya nak buat kat Pak Long? Jangan buat lebih kurang kat saya Pak Long ni. Hak main mengajak ni wali Pak Long oi. Duk buat gelak sini tu kat saya. Kok tak lama tu kan. Saya nak cerita tu Pak Long. Apa yang saya nak habaq kat Pak Long, mesej dia Pak Long. Allah bagi masalah kat saya kemarin nak pergi Langkawi. Allah bagi jalan keluar. Hak saya tak tahu. Kalau ikut kepala otak kemarin tak sampai dah Langkawi, semua tiket habis kemarin. Dia ramai lah manusia. Tu tuan-tuan nak kata rakyat Malaysia tak ada duit. Allah, duit ada tuan-tuan. Hak tak ada tu tak ada sungguh lah. Hak bercambak duk ada ni. No, kemarin mereka buat keluar satu statistik. Hak masuk pi ke Thailand ni Pak Long, rakyat Malaysia takat kemarin 200,000 orang, dan mereka bawa duit belanja di sana dalam masa 24 jam ke 48 jam 50 juta ringgit. Kaya lagu tu ya siang. Langkawi semalam bongkok Pantai Cenang, nak letak kaki tak ada tanah. Nak habaq kata ramai. Pak Long kan duk betul bendui pula. Tu dia orang nak tak kaki tak ada tanah. Nak habaq ke ramai tu Pak Long oi. Macam Pak Long lah dia hangat lah hari ni no lagu neraka. Bukan nak habaq kita bisa masuk neraka, nak habaq hangat sungguh. Kok Langkawi pun dia ramai. Kan nak sengit dah Pantai Cenang main. Tak ada dah. Saya suruh dia bercek. Tengok. Kok ada lagi tiket. Dia kata tak ada tiket dah Ustaz. Cerita dia kemarin tak pergi Langkawi dah. Tapi yang kata wali ni sampai. Gagak saya tak berjalan kuat atas hayak kemarin. Takut geng-geng tu terkejut. Pak Long, Allah dia bagi masalah kat kita. Allah juga yang akan bagi jalan keluar masalah tu pada kita. Sebab tu kita jangan duk kata, ya Allah aku ni nak buat lagu mana lah ya Allah, nak buat lagu mana. Jangan Pak Long. Allah yang bagi masalah kat kita, Allah juga yang akan bantu kita keluar daripada masalah tu. Sebab tu bergantung dekat Allah ni elok-elok. Jangan lerat, jangan lekang walaupun sedikit pun kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Pak Long, yang kedua,
ahli hikmah ni kata yang kedua, hang jangan harap hang nak cari ketenangan di dunia yang abadi, hang takkan jumpa. Yang ketiga, perasaan tiga ni ya Pak Long. Betul ingin perasaan masuk Aisyah, tinggal berapa minit ya Aisyah? Mana? Ada berapa minit ni? 6-7 minit. Tu tinggal lagi 6 minit. Sat. Tu kata orang ilmu banyak ni dia bersyarah sat ya masuk Aisyah lah. Kitab tak nak baca lagi, nak habaq kata ilmu banyak Pak Long. Padahal lah tak baca kitab pun ada kitab 4 orang. Ada luruh tu imam pun tak masuk ni kitab tak ada, tu imam kita dia keluar mana dah. Tidak ada 4 orang. Malam ni tinggal seorang, 2 dengan saya. Tak baca kitab pun tak apa. Selalu saya tu imam bang kita seorang gitu, abang seorang lagi. 4 orang kami ada kitab. Hak lain ngapai standard. Hak nombor 3 Pak Long. Yang terakhir poin kita malam ni, mukadimah ni pada wala salamata min kalamin nas. Yang ketiga Pak Long, kita tak dapat lari daripada dunia ni, pada dalam dunia ni kita tak dapat lari Pak Long. Wala salamata min kalamin nas. Kita tak dapat lari daripada mulut orang. Tak boleh lari kata dia. Kok mana pun orang, dia akan cakap hai kita. Setuju tak? Kok mana pun buat Pak Long, manusia ni hang buat baik pun dia kata, hang buat jahat lagi terang dia kata kan. Kita buat baik, kita tak kacau dia. Saya yakin aku belah Kuala Lumpur ni pun ada hak jenis tak kacau orang. Subuh mai masjid, habis mayang balik duduk rumah. Lohor mai masjid, habis mayang balik rumah. Asar dia mai masjid, habis mayang balik rumah. Maghrib mai masjid dengan kuliah Isya balik rumah. Dia tak kacau orang. Agak-agak orang kata dah kat dia. Agak-agak orang kata dah kat dia. Orang kata tu kira pergi masjid dunia dengan orang berharam dah. Kok mana ni Pak Long? Macam Pak Long bukan kacau orang, meh kuliah tengok muka pun tahu tu soleh belakang. Tengok muka bagus, dah lah soleh, alim pula. Pak Long agak orang kata ada Pak Long nak main mengaji ni. Pergi mengaji tu nak habaq kata depa baik lah tu. Padahal kita bukan kacau siapa pun. Awak Pak Long main ni, Pak Long gunakan kipak dia kalau langkah main masjid. Lainlah kalau Pak Long main masjid, langkah main masjid gunakan kipak dia. Balik motor tuan dia. Dah. Minyak motor aku bubuh, langkah kaki aku, tangan aku pulas, pungkuk aku duduk. Yang hang kalut bersepa. Kata Pak Long, macam ustaz main mengajak lah. Ustaz main mengajak. Main mengajak pun ustaz tu kena kata. Ustaz tak main mengajak pun ustaz tu kena kata. Contoh, saya tak main malam ni. Pak Long kata tak? Haram kita main, dia tak main. Kena. Untuk mengelakkan geng Kuala Lumpur maki saya, tu yang saya main juga malam ni. Saya main mengajak Pak Long, kita duduk mengajak. Pak Long tak kata. Orang lain kata, tu mengajak kan nak jawab kelain tu dekat sangat tu. Tak kena. Sebab tu saya nak bang kat Pak Long, kalau orang duk cakap bab kita Pak Long tanam dah dalam satu benda dalam kepala Pak Long. Mampu pergi ke hang lah. Hang orang ni kok mana pun dia kata Pak Long. Dia komplain, dia kata. Kat Nabi Muhammad pun dia kata, tambah kat kita. Dia dengar ceramah Isra' Mi'raj, ustaz duduk kata Nabi naik turun jumpa Allah, minta korang sampai 5. Lepas tu Nabi tak mau dah minta korang sebab Nabi malu dengan Allah Ta'ala. Dia tak? Korang banyak dah, pahala tetap sama walaupun bayar tinggal 5. Dia duduk kot luar, dia minta rokok down dengan kawan dia. Yang Nabi pun dia duduk malu buat apa? Gagah pi lah naik sekali lagi. Tu dia boleh kata kat Nabi duduk malu buat apa? Hal ni bukan geng Kuala Lumpur dah, Bukit Tembaga. Dia main dengar ceramah tu. Dia kata gagah api lah naik sekali lagi, kok tinggal 2. Dia buat malu boleh. Kat Nabi pun dia kata. Dekat Allah pun dia komplain, tambah hang
Kau Allah pun dia komplain. Mau hangat sampai tak ada hujan. Dia kata, boleh hangat lah. Sampai tak ada hujan setitik. Allah bagi hujan tak berhenti. Dia kata Allah, dia sampai tak sayang. Hak betul-betul hang nak datang apa? Cakap dia nak kata kat kita, Pak Long mampu lah. Hang nak kata kat aku, hang katalah. Cuma kita nak pesan dekat dia satu benda ya. Kita nak pesan dekat dia satu benda ya. Dalam hidup hang tak boleh duk kata ke orang lebih-lebih. Ingat, hang kena ingat noh. Hang duk kata ke orang lebih-lebih. Hang pun orang ada duk kata kat hang juga. Hanya kira duk kata kat orang ya. Hang pun orang kata juga. Betul ke tak? Dia duk kata kau ni, dia duk kata kau ni, dia duk kata kau tu, dia duk kata kau ni. Dia duk kira dia kata kau orang. Yang orang kata kat dia, dia tak kira. San, Pak Long pergi pesan dekat orang rajin duk kata kat orang tu. Ni, hang jangan duk lajak sangat bodoh ni. Hang duk kata kat orang, hang pun orang duk kata kat hang. Sama dengan orang duk meluak kat orang. Aku tak boleh dia ni aku meluak. Hang tak payah duk meluak kat orang lebih ingat. Hang pun orang meluak kat hang. Setuju? Sebab tu kita padan-padan patut dia Pak Long. Padan-padan patut dia hidup ni. Jangan duk lajak sangat. Wah, aku tak suka kat dia tu. Aku tak berkenan kat dia tu. Awak, hang orang berkenan sangat kan? Tu bunyi dah. Mampu happy. Tak habis lagi ni. Biar dia ketuk mampu happy. Pak Long jangan duk kalut. Pak Long duduk tak? Ni saya duk tengah hangat ni. Pak Long tahu tak? Duk bahas bab ni. Saya duk tengah hangat ni. Ayak pun tak ada. Dia nak minum datang apa? Tuan-tuan nak berhenti dah. Dia. Mau tak hangat. Ayak nak berhenti dah. Mau buh ayak tu orang syar lagi tak ada lagi. Semua benda tak ada. Ni kita duduk kata ke orang, tak payah. Kita tak suka dekat orang, kita kena tahu kita pun orang tak suka. Bila kita nak kata ke orang, suluh diri tu sama. Ni saya nak pesan Pak Long supaya apa dia? Kita jangan duk lajak. Kadang-kadang kita bila kata ke orang tu buat salah, kita kata dekat dia seolah-olah kita ni baik sangat-sangat. Taklah. Ni saya nak pesan kat tuan-tuan, kata tuan-tuan nak dengar, tak mau dengar ikut suka lah. Saya nak pesan bagi tanggungjawab saya. Pak Long nak dengar, Pak Long tak mau dengar pun tak apa. Benda bukan ada masalah apa. Saya nak ulang, saya rasa saya biasa kata dah, saya nak ulang. Kat tempat lain pun saya duk kata. Kita bila tengok ada orang Allah Ta'ala uji dia dengan satu benda. Contohlah. Anak dia penagih dia dah. Contoh. Kita ni kalau tengok Allah uji dia, kita jangan duk komplain lebih-lebih sangat Pak Long. Tu lah, dia ni bodoh. Dia bodoh. Aku duk kata dah dulu ni, anak dia tu, dia jangan duk biar, lepas, bebas. Budak ni liar. Tak mau dengar cakap aku. Kita ni siapa? Bodoh. Dia hebat. Tu dia tak dengar cakap kita. Lah. Awak tak makan tak habis? Jangan. Takut-takut ujian tu dia patah mai balik kat kita. Pak Long, jangan. Saya nak pesan ni. Tak apa Pak Long tak mau dengar pun tak apa, saya nak pesan. Tapi saya nak pesan. Kalau Allah Ta'ala uji dia, kita duk pergi kata dekat dia, ujian yang Allah bagi dekat dia tu patah balik mai kat kita, makan tak habis kot. Kita pun ada anak, kita pun ada cucu. Pak Long, bukan kita lah, Pak Long. Saya pun ada anak. Pak Long pun ada cucu. Kita ada keturunan. Kita duk tengok dia ni kena tangkap basah. Khaluat. Hei, tua-tua pun tak sedap diri lah. Saya duduk makan pagi-pagi kat kedai kopi kawan belanja. Bukan dia bayar sendiri kawan belanja. Saya memang pandai. Aku tak sangka lebay atas kepala. Baju bah atas badan. Dengan tina. Jangan. Kok Allah uji hang. Sebab tu saya duk kata banyak kali, kita ni pasal apa baik? Nampak baik, bukan baik pun. Nampak baik. Bukan pasal kita baik, sebab kita tak ada can. Setuju tak Pak Long? Tak ada can, tak ada ruang. Pasal apa Pak Long tak kena tangkap haluat? Pasal tak ada orang berkenan kat Pak Long. Hak berkenan kat Pak Long, Pak Long tak berkenan dekat dia.
Tak mau tak berjalan, mau jangan bewak turun petak. Dia kata, tak mau. Ada kenal kat Pak Long. Tapi dah Pak Long tak kenal kat dia. Eloklah Pak Long. Pak Long bukannya elok tak mana sangat. Kenal kat Pak Long tu macam apa tadi? Pak Long kata, macam bewak turun dah petak tak eloklah. Pak Long pun macam bewak turun buka nyok jalan. Elok dah Pak Long dengan dia tu. Sebab apa nampak baik? Sebab bukan kita baik, sebab kita tak nak can. Cuba Ahmad tu bergetah. Janda umur 37. Getah lagi. Pak Long kampung saya kata, dia kata mau menikah muda tak? Noreh tu bukan pisau dengan susu. Susu dengan pisau dia kata. Kanduk noreh kan? Noreh tu lalu pisau dengan susu. Toreh baru susu keluar. Ni dia kata tak. Susu dengan pisau. Dapat janda muda umur 37. Cuba tengok Pak Long. Hilang lebih. Pak Long mai duk ngaji yang berbual lebih sampai tak nampak kening tengok tu. Nampak orang lah Pak Long. Tenyih lebih sampai tenggelam kening tu. Cuba dapat janda muda Pak Long. Saya tak percaya kat Pak Long. Saya tengok Pak Long betul tak berharap. Dia tak Pak Long? Tak harap. Mai janda tu duk kata, abang, awak nampak sedih ya bang? Dia kata, abang sunyi. Saya ada sedia menemani abang. Jahanam Pak Long. Pak Long pun termasuk 200,000 hak PCM tu lah, salah seorang dah. Sebab tu jangan. Kita bila tengok orang yang Allah Ta'ala uji dia, apa yang kita kena buat? Yang pertama, kita doa. Ya Allah, Engkau jadikanlah ujian ini, Ya Allah. Engkau jadikanlah maksiat yang dia buat ini, Ya Allah, sebagai maksiat yang terakhir dalam hidup dia. Kau permudahkanlah urusan dia. Engkau terimakanlah taubat dia. Ya Allah, Engkau haramkanlah diri aku dan keturunan aku daripada merasa lazat dalam melakukan kemaksiatan. Engkau anugerahkanlah kepada aku dan keturunan aku rasa nikmat dalam melakukan ketaatan. Selesai. Tak payah duk ejek, tak payah. Jaga mulut kita. Sebab apa? Mulut kita ni kadang-kadang doa. Makian yang kita maki ke orang kadang-kadang menjadi doa untuk diri kita. Wallahu a'lam. Pak Long, saya mohon maaf banyak-banyak. Kitab tak ada baca malam ni. Kitab tak ada baca malam ni. Dia kata tuan-tuan tak duduk kalut, mereka pun tak ada kitab, sambung bulan depan. Dia kata tuan-tuan dalam kitab saya tu. Dia kata tu, Ustaz jangan sabar salah Ustaz, mereka pun ada kitab, tolong sambung bulan depan. Wallahu a'lam. Dia mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ni tuan-tuan memberi manfaat kepada diri saya dan diri kita bersama. Saya mohon maaf banyak-banyak terpaksa berhenti awal, eloklah. Dengar kata malam ni pun ada apa kenuri tu. Ada kenuri. Kampung kita ada kenuri, apilah kenuri tu. Nabilah kenuri tu. Dia pun kenuri lah ni ramai tuan-tuan. Saya pun hari ni kalau ikut hari ni ada 9 kenuri. 1 berharam tak pi. Tadi nak balik pun uji lagi. Nak boleh parking ferry tu pun duk ngangah kat sejam. Tak ada ruang nak parking. Ramai tuan-tuan. Kenuri pun banyak. Kenuri kahwin, sunat, syukur. Mai kawan ni tak tahu apa pun kenuri. Dia pun duk fikir dengan bini dia. Kita buat kenuri. Ini orang yang duk buat. Lama kita tak buat kenuri. Bini dia kata nak buat kenuri apa? Abang nak kahwin dah. Tak ada siapa dah. Nak buat kesyukuran. Kita buat dah itu kat masjid. Tengok lah. Nak sunat. Dah tak ada siapa nak sunat. Laki dia kata tak apalah. Dah tak ada apa sunat. Aku pergi repair lah. Janji kenuri dia kata. Dia pergi juga pergi repair balik. Macam lama dah dia kata tak terusik. Dia pergi repair balik kenuri. Janji kenuri. Orang Melayu kita dengan kenuri ni. Jadi tuan-tuan, malam ni saya minta maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Yang baik itu datang daripada Allah. Salah dan silap, mohon jutaan kemaafan